Baru je nak beli rumah, tiba-tiba ejen cakap kena standby legal fees, MOT dan stamp duty tu semua. Masa tu terus blur kan? Apa benda semua ni sebenarnya? Hai, saya Ria. Okey, jom Ria extend satu-satu yang mudah dan senang korang hadam. Poin pertama, legal fees. Legal fees ni ialah dokumen yang peguam uruskan untuk urusan jual beli rumah. Poin yang kedua, MOT. MOT, Memorandum of Transfer. MOT ialah dokumen rasmi untuk pindah milih hak daripada owner lama kepada pembeli. Nak confirmkan nama you guys dah jadi pemilik yang sah? Ada cas mengikut harga rumah. Poin yang ketiga, stamp duty. Stamp duty ialah cukai kerajaan. Untuk SPA dan MOT, kena bayar ikut harga rumah juga. Tapi berita baik, untuk rumah pertama dengan harga RM500,000 ke bawah, stamp duty boleh waive 100%. Contoh SPA. SPA, Sales and Purchase and Loan Agreement, yang mana biasanya 3 ke 4% daripada harga belian. The conclusion is, semua ni penting untuk jadikan you guys jadi pemilik rumah yang sah. Kalau tak jelas, jangan segan tanya peguam ataupun ejen you guys. Biar clear dari awal, baru tenang sampai kunci dalam tangan. Nak format sebenar? Komen nak kat bawah. Ria akan share di next video untuk format sebenar. Sehari seilmu, follow Kibel.